Matematik tahun 1 muka surat 18. Aktiviti 2. Suri duit shilling pada kertas, potong dan tampar dalam petak bagi nilai tukaran. So, kita kena jawab soalan ni. So, macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita kena kira. Okay. So, kita akan mulakan dari 20 sen yang ni. Jadi, kat sini kita boleh nampak 10 sen, 5 sen dan tepak kosong. Berapa yang diperlukan untuk dapat menjadi 20 sen? 10 sen, 15 sen. Kat sini mestilah 5 sen. Jadi kita letak dekat sini 5 sen, 10, 15, 20. Jadi 20 sen. Jadi kita kira 5 tambah 5 tambah 10, kita akan dapat 20 sen. Okey, soalan seterusnya. 10 sen dekat sini. Berapa yang diperlukan lagi untuk dapat 10 sen? Dekat sini ada 5 sen. Dekat sini kita perlukan 5 sen juga. Jadi 5 tambah 5 kita akan dapat 10 sen. Mudah jika nak faham? Okey, soalan seterusnya. Dekat sini 50 sen. Dekat sini kita ada 20 sen, 10 sen, 10 sen. Jadi berapa yang diperlukan lagi untuk menjadi 50 sen? Kita perlukan 10 sen. Jadi kita letak dekat sini 10 sen. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 20, kita akan dapat 50 sen. Mudah jika nak faham? Jadi kita tambah je. Okey, soalan seterusnya. Berapa yang diperlukan lagi untuk kita dapat berapa yang diperlukan lagi untuk kita dapat RM1 yang ni? Okey. So dekat sini kita ada 20 sen. 20 sen tak tahu berapa, ada 20 sen. Jadi kita perlu tambah je. Jadi setelah saya kira kita perlu tambah 20 sen dekat sini. 20 sen juga dekat sini. 20 sen juga dekat sini. Jadi kita tambahkan 20 sen tambah 20 sen tambah 20 sen tambah 20 sen. 20 sen tambah 20 sen tambah 20 sen tambah 20 sen tambah 20 sen. Kita akan dapat RM1. Kita tambah semuanya ni, kita akan dapat RM1. Okey. Mudah je kan? So saya harap anda boleh tambahkan supaya anda lebih faham. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang ni. Berapa yang diperlukan untuk kita dapat RM1 yang ni? Dekat sini dia tak letak berapa sen. Tak ada. Jadi kita boleh kira sendiri. So saya letak 50 sen dekat sini. Dan 50 sen juga dekat sini. 50 sen tambah 50 sen, kita akan dapat 50 sen tambah 50 sen, kita akan dapat RM1. Betul tak? Iaitu 100. Iaitu RM1 lah. 100 tu. Okey. Kita akan dapat 50 sen tambah 50 sen, RM1. Mudah je kan? Okey, soalan yang terakhir. Dekat sini ada RM1. Okey, dekat sini ada 50 sen, 20 sen, 20 sen. Berapa yang diperlukan lagi untuk menjadi RM1? Mestilah 10 sen. Jadi, kita kira 50 sen tambah 10 sen tambah 20 sen tambah 20 sen. Kita akan dapat RM1. Betul tak? So, ini adalah jawapannya. Dan yang lain juga kita akan dapat RM1. Kita boleh letak RM1 dekat sini. Dan dekat sini juga kita boleh tulis RM1. So, saya harap anda boleh kira dan fahamkan macam mana kita nak tahu konsep duit untuk buat tukaran duit shilling ke duit kertas dan duit shilling ke duit yang lebih besar. So, saya harap anda boleh fahamkan. Okey. So, ini adalah jawapannya.